Ya. Kenapa Mak marah ni? Datang sini dekat dengan abang. Dekat sikit, tengah malu-malu. Inilah budak berdua ni, tak nak bayar sewa rumah. Yelah bang, kami ni lambat bayar ya. Maklumlah orang perempuan. Yalah Pak Ibrahim, kami ni kan kaum yang lemah. Duduk pun rumah bujang. Belum ada teman. Tak apa. Perempuan punya pasal. Abang memang simpati. Kamu yang lemah. Abang simpati. Mana pula laki aku ni? Abang, marah lagi bang ya? Tidak. Kalau ada juga. Iyalah. Nyamnya. Kenapa pula bini Pak Ibrahim tu? Dia menurun ke? Bini Pak Ibrahim, bini aku. Alamak, ya. Apa sudah jadi dengan aku ni? Ya, apa sudah jadi dengan you ni? Alamak, itulah I bilang petang you jangan makan ayam. You suka makan jagung, pada you dah semput. Sekarang apa sudah jadi ni? Mana lagi separuh jagung ni? Alah. Orang lain tak susah. Pak Ibrahim dah susah. Kenapa lah you jadi begini ya? Pak Ibrahim, apa susah? Anak dara keliling pinggang. Kahwin lagi. Betul juga kata kau tu. Sabar ya, abang tak kahwin lain yang. Sabar ya. Kalau macam ni Bang Ibrahim, nak pergi hospital. Ada lagi Bang Ibrahim. Keluarkanlah kereta tu. Ambil kereta. Angkatlah. Yalah. Angkat. Pegang kuat.